Pernahkah anda rasa seperti ada sesuatu yang lebih besar dalam hidup ini? Sesuatu yang terlepas dari genggaman anda. Anda mungkin bekerja keras, berusaha mencapai matlamat, tetapi di sebalik semua itu ada satu perasaan kekosongan. Seolah-olah anda sedang memainkan peranan yang ditulis oleh orang lain. Anda mungkin rasa terperangkap dalam satu kitaran yang sama, mengharungi cabaran demi cabaran, dan tertanya-tanya, inikah sahaja tujuan hidup saya? Perasaan ini bukanlah satu kebetulan. Ia adalah satu panggilan dari diri anda yang lebih dalam. Satu bisikan dari kesedaran agung yang mendiami setiap zarah dalam diri anda. Anda merasa gelisah kerana secara nalurinya anda tahu bahawa anda bukanlah sekadar jasad fizikal ini. Bukan sekadar nama anda, pekerjaan anda atau kisah hidup anda. Anda adalah sesuatu yang jauh lebih luas, lebih berkuasa dan lebih abadi. Masalahnya ialah kita telah diprogramkan sejak lahir untuk percaya sebaliknya. Kita diajar untuk melihat diri kita sebagai entiti yang terpisah, bersaing dalam dunia yang penuh dengan batasan dan kekurangan. Kita percaya bahawa realiti adalah sesuatu yang tetap dan berada di luar kawalan kita. Kepercayaan inilah yang menjadi penjara kita. Ia mencipta satu identiti palsu yang kita panggil ego, yang sentiasa merasa takut, tidak selamat dan perlu membuktikan nilainya. Ego ini sentiasa berkata, saya tidak cukup bagus, saya tidak cukup bijak, saya tidak layak. Namun, di sebalik suara ego yang bising ini ada satu kebenaran yang senyap, tetapi amat berkuasa, satu kebenaran yang telah diajar oleh para bijaksana sepanjang zaman dan kini disahkan oleh penemuan sains yang paling canggih. Kebenaran ini terkandung dalam dua perkataan yang paling berkuasa di alam semesta, dua perkataan yang apabila difahami dan dihayati sepenuhnya, boleh meruntuhkan penjara ego dan membuka pintu kepada keadaan kesedaran yang agung. Dua perkataan itu ialah aku adalah. Apabila anda benar-benar memahami siapa yang sebenarnya berfirman ketika anda menyebut aku adalah, seluruh alam semesta akan tunduk kepada anda. Penyelesaian kepada perasaan terperangkap dan terpisah ini bukanlah dengan berusaha lebih gigih atau mencari sesuatu di luar diri anda. Penyelesaiannya adalah dengan mengenali semula siapa diri anda yang sebenar. Ia adalah satu peralihan kesedaran dari melihat diri anda sebagai individu yang terhad kepada menyedari bahawa anda adalah kesedaran itu sendiri. Kesedaran yang sama yang menjadi sumber kepada segala ciptaan. Inilah yang saya panggil keadaan ilahi. Ia bukan sesuatu yang perlu dicapai, tetapi sesuatu yang perlu disedari. Kuncinya terletak pada dua perkataan itu, aku adalah. Sejak zaman purba, kebenaran ini telah disuarakan dalam pelbagai tradisi kerohanian. Apabila Nabi Musa bertanya kepada Tuhan tentang namanya di Gunung Sinai, jawapan yang diterima adalah, aku adalah aku. Ini bukan sekadar nama. Ia adalah satu pernyataan tentang sifat kewujudan itu sendiri. Satu kesedaran murni yang tidak terikat pada apa-apa bentuk. Yesus atau Nabi Isa mengajar perkara yang sama apabila beliau berkata, aku dan Bapa adalah satu, menunjukkan bahawa tiada pemisahan antara kesedaran individu dengan kesedaran ilahi. Dalam tradisi Buddha, konsep sifat Buddha ataupun Buddha nature menyatakan bahawa setiap makhluk hidup secara semula, jadi memiliki sifat kesedaran yang tercerahkan. Ia bukan sesuatu yang perlu dicari, tetapi sesuatu yang perlu dizahirkan dengan menyingkirkan lapisan kejahilan. Falsafah Vedanta dari India merumuskannya dengan indah dalam ungkapan Tattvamasi yang bermaksud engkaulah itu. Ia memberitahu kita bahawa diri kita yang sebenar, Atman, adalah sama dengan realiti mutlak, Brahman. Semua ajaran ini menunjuk ke arah satu kebenaran yang sama.
Identiti sebenar anda bukanlah personaliti atau badan anda, tetapi kesedaran murni, pemerhati yang senyap di sebalik semua pengalaman. Apabila anda menyebut aku adalah, anda sebenarnya sedang memanggil kuasa penciptaan yang sama, yang melahirkan bintang-bintang dan galaksi. Anda sedang mengaktifkan titik pertemuan antara dunia fizikal dan alam kuantum yang penuh dengan potensi tanpa had. Namun, mengapa begitu sukar untuk kita menghayati kebenaran ini? Mengapa kita terus-menerus jatuh kembali ke dalam corak pemikiran yang terhad? Puncanya terletak jauh di dalam minda separa sedar kita. Neuroscience memberitahu kita bahawa kira-kira 95% daripada tingkah laku, pemikiran dan emosi harian kita dikawal oleh program-program yang tersimpan dalam minda separa sedar. Program-program ini dibentuk sejak kecil berdasarkan pengalaman, didikan dan persekitaran kita. Setiap kali kita diberitahu kita tidak cukup baik, setiap kali kita mengalami kegagalan atau kesakitan emosi, satu program tercipta. Minda separa sedar kemudiannya akan memainkan semula program ini secara automatik, seperti kaset yang rosak. Jadi, apabila anda cuba untuk membuat perubahan positif, misalnya dengan berkata, aku adalah kaya, minda separa sedar anda yang telah diprogramkan dengan kepercayaan kekurangan selama berpuluh-puluh tahun akan menolaknya. Ia akan berkata, tidak, kau tidak kaya. Ingat tak masa kau gagal dalam bisnes? Ingat tak masa kau tak cukup duit bayar bil? Identiti kita telah terikat pada program-program ini. Kita percaya kita adalah kisah kesusahan kita, kegagalan kita dan batasan kita. Kita telah salah kenal. Kita menyangka kita adalah watak dalam filem, padahal kita adalah skrin putih, di mana keseluruhan filem itu ditayangkan. Ego, iaitu identiti palsu kita, akan berjuang habis-habisan untuk terus hidup. Ia akan mencipta drama, konflik dan kerisauan kerana itulah caranya ia merasa wujud. Untuk benar-benar memasuki keadaan ilahi, program-program lama ini mesti ditulis semula. Kita perlu mengubah identiti kita pada tahap yang paling asas, dari mangsa keadaan kepada pencipta realiti. Ini bukan sekadar pemikiran positif. Ini adalah satu proses penyahkondisian dan pengkondisian semula minda separa sedar kita untuk sejajar dengan kebenaran yang lebih tinggi tentang siapa diri kita. Cabarannya besar tetapi ganjarannya tidak terhingga. Jadi, bagaimanakah kita boleh mula membuat anjakan yang pantas ini? Langkah pertama adalah dengan kesedaran yang tajam. Anda perlu menjadi pemerhati kepada fikiran anda sendiri, terutamanya ayat-ayat yang bermula dengan aku adalah. Setiap kali anda mendapati diri anda berfikir atau berkata aku adalah letih, aku adalah tertekan, aku adalah tidak bernasib baik, berhenti seketika. Sedari bahawa dengan setiap ayat itu anda sedang menggunakan kuasa ilahi untuk mencipta satu realiti yang terhad. Anda sedang memberi arahan kepada medan kuantum untuk membawakan kepada anda lebih banyak pengalaman yang sepadan dengan getaran keletihan, tekanan dan nasib malang. Inilah prinsip kesan pemerhati dalam fizik kuantum. Dalam eksperimen celah berganda yang terkenal, ahli fizik mendapati bahawa zarah subatom seperti elektron wujud sebagai gelombang kebarangkalian sehinggalah ia diperhatikan. Apabila diperhatikan, ia runtuh menjadi satu zarah di satu lokasi yang tetap. Kesedaran anda adalah pemerhati yang meruntuhkan gelombang potensi tanpa had menjadi realiti fizikal anda. Jadi, daripada melekatkan label negatif pada aku adalah, cuba lakukan ini, tarik balik label itu. Kembali kepada keadaan murni aku adalah itu sendiri, tanpa sebarang perkataan mengikutinya. Duduk diam dan rasakan tenaga di sebalik kewujudan anda. Rasakan kesedaran yang membolehkan anda tahu bahawa anda wujud. Inilah frekuensi sifar, titik permulaan segala ciptaan.
Dalam keadaan ini, anda tidak mentakrifkan diri anda, jadi alam semesta tidak boleh mengehadkan anda. Anda menjadi satu medan potensi tulen. Amalan ini, walaupun nampak mudah, sangat berkuasa. Ia mula memutuskan litar neuron lama di dalam otak anda yang dikaitkan dengan identiti terhad dan mula membina laluan baru yang sejajar dengan diri sejati anda. Apabila anda berehat dalam kesedaran murni aku adalah, anda secara aktif mengubah tenaga anda. Menurut sains, segalanya adalah tenaga, frekuensi dan getaran. Keadaan kesedaran anda memancarkan satu frekuensi tertentu. Apabila anda berada dalam frekuensi ketakutan atau kekurangan, anda hanya boleh menarik pengalaman yang bergema dengan frekuensi itu. Ini dipanggil resonance. Dengan kembali kepada aku adalah, anda menaikkan frekuensi anda ke tahap cinta, kelimpahan dan kemungkinan tanpa had. Anda mula bergema dengan realiti yang anda inginkan, dan realiti itu tidak mempunyai pilihan selain muncul dalam hidup anda. Sekarang mari kita selami konsep ini dengan lebih mendalam lagi. Mungkin ada di antara anda yang sedang melalui masa yang amat sukar sekarang. Anda mungkin berdepan dengan masalah kewangan, kesihatan atau perhubungan. Anda mungkin bertanya, jika saya adalah kesedaran ilahi, mengapa saya mencipta penderitaan ini untuk diri saya? Ini adalah soalan yang sangat penting. Jawapannya ialah kesukaran dan cabaran dalam hidup anda bukanlah satu hukuman. Ia adalah satu proses penyucian. Ia adalah api yang membakar segala yang tidak benar tentang diri anda. Setiap cabaran direka khas untuk menghancurkan satu aspek ego anda, satu kemelekatan pada identiti palsu. Jika anda melekat pada wang, anda mungkin mengalami cabaran kewangan untuk mengajar anda bahawa keselamatan anda tidak terletak pada akaun bank, tetapi pada kesedaran dalaman anda. Jika anda terlalu bergantung pada pengiktirafan orang lain, anda mungkin akan melalui pengalaman di mana anda rasa diabaikan, supaya anda dapat mencari nilai diri dari dalam. Proses ini kadang-kala dirujuk sebagai kematian ego. Ia menyakitkan kerana ego kita berpegang erat pada ilusi kawalan dan identiti yang telah dibinanya. Tetapi setiap kali sebahagian daripada ego itu hancur, lebih banyak ruang tercipta untuk cahaya kesedaran sejati anda bersinar. Ini bukan sekadar falsafah. Bidang epigenetik kini menunjukkan bagaimana persepsi dan kepercayaan kita boleh mengubah cara gen kita diekspresikan. Dr. Bruce Lipton, seorang ahli biologi sel terkemuka, telah membuktikan bahawa isyarat dari persekitaran termasuk pemikiran dan emosi kita boleh mengaktifkan atau menyahatifkan jin tertentu. Ini bermakna apabila anda mengubah kesedaran anda dari mangsa kepada pencipta, dari terhad kepada tak terhingga, anda secara literal menghantar isyarat baru kepada sel-sel anda, mengubah biologi anda dari dalam keluar. Anda sedang menjadi tuan kepada takdir genetik anda sendiri. Anda mungkin juga sudah mula melihat tanda-tanda bahawa kesedaran anda sedang bersedia untuk anjakan ini. Mungkin anda mengalami detik-detik di mana anda melihat keindahan yang luar biasa dalam perkara biasa, merasa satu kehadiran yang tak terhingga di sekeliling anda. Mungkin anda mendapat ilham atau pengetahuan secara tiba-tiba tanpa mengetahui dari mana ia datang. Anda mungkin mengalami detik-detik kesatuan di mana sempadan antara diri anda dan orang lain terasa hilang. Atau mungkin anda mengalami apa yang dipanggil manifestasi mustahil atau synchronicity, di mana realiti seolah-olah menyusun dirinya dengan sempurna untuk memenuhi niat anda. Ini semua bukanlah kebetulan. Ini adalah petanda bahawa tirai ilusi semakin menipis. Kesedaran anda sedang membangun kepada sifat sejatinya. Kesakitan yang anda lalui adalah proses kelahiran untuk memasuki keadaan ilahi ini.
Jadi, bagaimana kita boleh mengintegrasikan pemahaman yang mendalam ini ke dalam kehidupan seharian kita? Ia bermula dengan niat yang jelas setiap pagi. Sebaik sahaja anda bangun, sebelum anda mencapai telefon anda atau memikirkan tentang senarai tugas anda, luangkan masa beberapa minit. Pejamkan mata anda dan hanya rasakan. Rasakan kesedaran akan kewujudan anda. Jangan letakkan sebarang label padanya. Hanya rasakan tenaga hidup yang mengalir dalam diri anda. Ucapkan dalam hati, aku adalah. Bukan aku adalah ini atau itu, hanya aku adalah. Rasakan keluasan dan kedamaian di sebalik dua perkataan itu. Ini akan menetapkan nada frekuensi anda untuk sepanjang hari. Sepanjang hari, jadikan ia satu amalan untuk sentiasa memeriksa kembali. Apabila anda merasa tertekan di tempat kerja atau marah dalam kesesakan lalu lintas, ambil nafas dalam-dalam dan kembali kepada perasaan aku adalah. Ini akan menarik anda keluar dari drama minda dan mengembalikan anda ke pusat kuasa anda. Saya ingin memberi anda satu cabaran interaktif. Untuk 24 jam akan datang, saya mahu anda menjadi seorang detektif kesedaran. Bawa satu buku nota kecil ataupun gunakan aplikasi nota di telefon anda. Setiap kali anda menangkap diri anda menggunakan frasa aku adalah diikuti dengan sesuatu yang negatif atau mengehadkan, contohnya, aku adalah sangat penat, aku adalah malang, aku adalah tidak pandai dalam hal ini, tuliskan ia. Jangan menghakiminya, hanya perhatikan. Di penghujung hari, lihat senarai anda. Anda mungkin akan terkejut melihat betapa kerapnya anda secara tidak sedar memprogramkan realiti anda dengan batasan. Selepas melihat senarai itu, lakukan satu ritual mudah. Koyakkan kertas itu atau padamkan nota itu dan sambil melakukannya, tetapkan niat untuk melepaskan identiti palsu ini. Kemudian, tuliskan satu pernyataan baru. Aku adalah kesedaran murni. Medan segala kemungkinan. Letakkan di tempat yang boleh anda lihat selalu. Latihan ini akan mula melatih semula otak anda untuk mengenali program-program lama dan secara sedar memilih program yang baru. Kongsikan pengalaman anda dengan latihan ini di ruangan komen di bawah. Apa yang anda sedari? Apakah anjakan yang anda rasakan? Dengan berkongsi, kita bukan sahaja mengukuhkan pembelajaran kita sendiri, tetapi juga memberi inspirasi kepada orang lain dalam komuniti ini. Apabila anda mula mengamalkan ini secara konsisten, anda pasti akan menghadapi tentangan. Akan ada hari-hari di mana keraguan datang dengan kuat. Minda ego anda akan menjerit, ini semua karut. Lihatlah realiti di sekeliling kau. Tiada apa yang berubah. Ini adalah bahagian yang paling kritikal dalam perjalanan ini. Keraguan adalah ujian. Ia adalah program lama dari minda separasedar yang cuba menarik anda kembali ke zon selesanya. Apabila ini berlaku, jangan melawannya. Melawan keraguan hanya akan memberinya lebih banyak tenaga. Sebaliknya, perhatikan sahaja keraguan itu. Lihat ia sebagai awan yang lalu di langit kesedaran anda. Ingat, anda bukanlah keraguan itu. Anda adalah langit yang luas di mana keraguan itu muncul. Kembalilah kepada sauh anda, iaitu perasaan murni aku adalah. Semakin anda melakukannya, semakin kurang kuasa keraguan itu ke atas anda. Satu lagi cabaran biasa ialah ketidaksabaran. Anda mungkin berfikir, saya telah mengamalkan ini selama seminggu. Mengapa hidup saya belum berubah sepenuhnya? Fahami bahawa anda sedang mengubah pengaturcaraan yang telah bertapak selama berdekad-dekad. Ia memerlukan masa dan ketekunan untuk membina laluan neuron yang baru dan untuk tenaga anda stabil pada frekuensi yang lebih tinggi. Bayangkan anda sedang memusingkan sebuah kapal kontainer yang besar. Anda tidak boleh memusingkannya serta-merta. Anda perlu memutar stering secara konsisten dan perlahan-lahan kapal itu akan mula mengubah haluannya. Setiap kali anda memilih untuk kembali kepada kesedaran, aku adalah
anda sedang memutar stereng itu. Teruskan sahaja. Raikan setiap kemenangan kecil. Raikan setiap saat anda berjaya menangkap pemikiran negatif. Raikan setiap kali anda merasa kedamaian dalam keadaan aku adalah. Pengukuhan positif ini akan mempercepatkan proses pengaturcaraan semula, minda separa sedar anda. Ingatlah, keadaan ilahi bukanlah satu destinasi yang jauh. Ia sentiasa ada di sini, sekarang, tersembunyi di sebalik tabir pemikiran. Tugas anda bukanlah untuk menciptanya, tetapi untuk menyingkirkan semua yang menghalangnya. Setiap cabaran, setiap keraguan, setiap ketakutan adalah satu peluang untuk anda melepaskan satu lagi lapisan ilusi dan kembali kepada kebenaran tentang siapa diri anda. Percayalah pada prosesnya. Percayalah pada kuasa yang ada dalam diri anda. Kita telah melalui satu perjalanan yang mendalam hari ini. Dari memahami bagaimana kita terperangkap dalam identiti yang terhad, sehinggalah kepada penemuan kunci untuk membuka potensi tak terhingga kita, kunci yang terkandung dalam dua perkataan, aku adalah. Kita telah melihat bagaimana kebenaran abadi ini telah diajar oleh para bijaksana sepanjang zaman dan kini disokong oleh penemuan dalam fizik, kuantum, neuroscience dan epigenetik. Mesej utamanya sangat jelas dan berkuasa. Anda bukanlah personaliti anda. Anda bukanlah kisah hidup anda. Anda bukanlah badan anda. Semua itu adalah pengalaman yang datang dan pergi. Identiti sejati anda, intipati kewujudan anda adalah kesedaran murni yang tidak berubah, yang menjadi saksi kepada semua pengalaman itu. Anda adalah kesedaran ilahi itu sendiri yang sedang mengalami kehidupan melalui bentuk manusia. Keadaan ilahi bukanlah sesuatu yang perlu anda usahakan untuk capai melalui perjuangan atau usaha yang gigih. Ia adalah keadaan semula jadi anda. Ia diakses bukan melalui perbuatan tetapi melalui pengiktirafan. Saat anda benar-benar mengenali bahawa apabila anda berkata aku adalah, ia bukanlah sipolan bin, sipolan yang terhad yang sedang bercakap, tetapi ia adalah alam semesta itu sendiri yang sedang menyuarakan kewujudannya melalui anda. Pada saat itulah keajaiban berlaku. Pada saat itulah anda beralih dari menjadi ciptaan keadaan kepada menjadi pencipta pengalaman anda. Kuasa untuk memprogram realiti anda sentiasa berada di hujung lidah anda. Apabila anda melekatkan perkataan seperti lemah, miskin atau sakit selepas aku adalah, anda menggunakan kuasa penciptaan tanpa had untuk mengehadkan diri anda. Sebaliknya, apabila anda hanya berehat dalam kesedaran murni, aku adalah, tanpa sebarang definisi, anda menyelaraskan diri anda dengan medan potensi tak terhingga. Realiti mula bertindak balas kepada kesedaran anda secara langsung. Pintu kepada kelimpahan, kegembiraan dan kebebasan yang anda cari sentiasa terbuka. Kuncinya adalah dengan menyedari bahawa anda sudah pun berada di dalam bilik itu. Anda hanya perlu berhenti berpura-pura berada di luarnya. Jadi, saya menyeru anda hari ini, buatlah pilihan yang sedar. Pilihlah untuk melepaskan topeng watak yang telah anda pakai selama ini. Pilihlah untuk mengenali keagungan sejati yang ada dalam diri anda. Berdirilah teguh dalam kuasa aku adalah anda. Kerana apabila anda melakukannya, anda bukan sahaja mengubah hidup anda sendiri. Anda menjadi mercu tanda harapan dan kemungkinan yang menyinari jalan untuk orang lain mengingati kebenaran yang sama dalam diri mereka. Perjalanan untuk mengingati siapa diri anda yang sebenar adalah pengembaraan terhebat yang akan pernah anda lalui. Dan kami di sini dengan penuh kasih sayang dan niat yang tulus untuk menyokong setiap langkah anda dalam perjalanan itu.